Okey, cara mudah untuk beli emas tanpa perlu beli emas fizikal dan nak kena fikir simpan emas lagi. Kalau anda ada akaun dekat Maybank Islamic, mula-mula kita klik Maybank Islamic, apps dia kita klik. Lepas tu dekat bawah tu, dekat feature tu ada feature, ada new gold investment. Klik dekat gold investment. Lepas tu ada dua new application tu, ada dua kan, share trading dengan Maybank Islamic Go account. Tekan yang Maybank Islamic Go account tu, Mega Eye. Lepas tu isilah apa ni, password apa semua, isi maklumat apa semua. Lepas tu deposit RM10 untuk start buka account. Lepas tu kalau ada duit lebih setiap bulan tu, nak deposit 100 ke, nak deposit 500 ke, nak deposit 1000 ke, buat je lah. Kita beli emas. Kita beli emas secara, kata orang tu, secara online saja. So biar Maybank yang pegang emas tu, kita cuma pegang akaun dia. Sampai masa kalau kita terdesak nak pakai duit, kita tengok harga emas tu cantik, dan kalau ada positif, kita boleh jual lah. Mudah sangat, sangat mudah. Tips 1 sen petang ni. Beres. Selamat mencuba. Okey.